Dan abang nak pesan lagi satu lah. Antara beranak dengan sunat. Sunat tetap sakit tahu? Kita nak bawa abang berdehik pergi sunat. Ye, abang dah besar dah ya. Alhamdulillah. Abang cakap jauh juga perjalanan, alhamdulillah. Tapi abang jauh-jauh lama-lama sampai juga. Sudah sampai. Pagi kepada anak-anak. Belum tengah mandi air bomba. Belum dah siap salin baju. Oh, dah sedih. Okey. Yes. Selawat tau, selawat. Masya Allah, anak bujang mama. Belum okey? Okey sayang? Okey sayang, yeay. Belum okey? Kuat. Okey? Okay, alhamdulillah abang dah selesai sunat. Alhamdulillah, tahniah. Lepas ni abang bolehlah jadi berani macam abah jadi kuat macam abah, boleh jadi imam suci, bila kencing tu suci, alhamdulillah. Okey, tahniah abang. Tadi sepanjang sunat pun abang bertasbih, berzikir, abang bismillah daripada awal sampai habis abang Lepas tu abang takbir, tahniah abang alhamdulillah. Nanti kalau abang tengok video ni, abang ingatlah kenangan abang Bukan nak malukan abang untuk abang bangga abang punya jadi kuat dulu Dan abang nak pesan lagi satu lah. Antara beranak dengan sunat tetap sakit tahu? Okey, tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terbaik abang. Macam biasa makan dulu macam biasa. Anak-anak nak makan apa, makanlah apa boleh. Makanlah apa boleh biasa makan. Jangan ada pula time kalau nak minta tetap, minta sebab dia So makan je lah, makan macam biasa. Okey, minum macam biasa, pergi kencing, pergi ke bilik air macam biasa. Suruh anak kencing kalau dia tak kencing. Suruh pergi sebab saya tak nak anak-anak tahan kencing. Nanti masalah lain.